Ada tak doa khusus untuk kita menyambut bulan Ramadan? Ada ke? Orang kita ni cukup suka lah benda-benda doa kan, kena hafal ni, kena screenshot dulu kat bawah tu kan, keluar teks cukup suka lah, cukup seronok. Kalau boleh print tu seronok sangat lah, boleh tampal kat pejabat, tampal kat rumah kan, nampak seronok lah. Tapi sebenarnya tidaklah semua amalan dalam Islam, tidaklah semua kegiatan harian kita ni ada doa khusus, tak semestinya. Tapi dalam bab Nabi SAW masuk ke dalam setiap bulan-bulan yang baru, ataupun Nabi SAW bila nampak anak bulan, kita ni dalam Islam masuk bulan baru ni tengok anak bulan, walaupun kita selalu tengok waktu raya dengan waktu puasa je, tapi sebenarnya setiap bulan pun kita sebenarnya ikut bulan yang di langit tu. Jadi Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada menyebutkan satu doa yang bila Nabi nampak saja anak bulan ni maksudnya bulan yang masih kecil lah. Mungkin masa Nabi nampak tu malam pertama, mungkin Nabi nampak tu malam kedua, mungkin Nabi nampak tu malam ketiga, tapi setiap kali Nabi tengok anak bulan tu, Nabi akan doa lah. Nabi akan doa. Secara umumnya doa ni supaya kita boleh masuk dalam bulan tu dalam keadaan kebaikan lah. Tapi lafaz je lah, kalau siapa-siapa yang rajin nak hafal, bolehlah hafal. Nabi SAW kata, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, timbulkanlah bulan ni ke atas kami dalam keadaan keselamatan dan juga dalam keadaan keimanan. Maksudnya kita nak masuk dalam bulan ni dalam keadaan, yang pertama iman kita selamat, yang kedua jasad kita selamat, yang kedua negara kita selamat, supaya dunia kita ni selamat lah. Kita duduk dalam keadaan aman, kita duduk dalam keadaan stabil, kita duduk dalam keadaan tenang, kita boleh beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua wal iman, dan juga kita nak masuk dalam bulan ni dalam keadaan iman kita ni meninggi. Kita tak nak masuk dalam bulan ni macam bulan-bulan yang biasa, terutamanya bulan Ramadan. Kalau kita masuk dalam bulan-bulan biasa tu, mungkin kita tak perasan pun, tapi kalau bulan Ramadan, kalau kita tak perasan, kita akan kerugian. Sebab apa? Setiap amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ni akan digandakan pahala dia. Bahkan ada riwayat yang kata pahala amalan-amalan yang sunat ni akan menjadi seperti fardu. Manakala amalan-amalan fardu akan digandakan sehingga 70 kali fardu. Jadi rugilah kalau kita tidak menyediakan iman kita dalam bulan tu. Sambungan lagi, wassalamati wal islam. Dan Nabi SAW minta juga kita bulan tu dijelmakan, ditimbulkan ke atas kita ni dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan Islam. Lepas tu Nabi SAW kata, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanmu tu siapa? Bulan. Nabi macam bercakap dengan bulan. Sebenarnya bulan ni ataupun semualah makhluk-makhluk Allah ni semuanya ada nyawa. Dia boleh faham lah apa yang kita buat semuanya ni, dan dia akan menjadi saksi kepada perbuatan kita di hari akhirat ni. Jadi kita cakap dengan bulan dia. Dia kata Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah juga. Maksudnya kita bukan sembah bulan, kita bukan sembah alam sekitar, kita bukan sembah alam semula jadi. Tuhan kita dan Tuhan bulan ni adalah Allah. Lepas tu ada sambungan dia yang setengah-setengah ulama kata sambungan dia ni bukan daripada Nabi lah, tapi dalam riwayat Imam Tirmizi ni ada, iaitu Nabi kata apa? Hilalu rusydin wa khair. Semoga anak bulan ni menjadi anak bulan yang memberi petunjuk dan juga anak bulan yang memberikan kebaikan. Jadi dalam bulan tu mudah-mudahan kita mendapat semua yang kita doakan. Itulah, sekali lagi saya ulang, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah, hilalu khairin, hilalu rusydin wa khair. Wallahu a'lam. Inilah apa? Inilah Islam kita. Jika anda rasa video ini bermanfaat, bolehlah tekan like, komen ataupun share kepada orang lain, insya-Allah.